Buku sains penuh makna. Cerita ada sangat berguna. Mari membaca, dibaca ya. Ilmu timbas panjang siap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera para hadirin sekalian. Saya, Nurasha Sazwina binti Abdul Samad, berumur 11 tahun dari Sekolah Kebahasaan Olimpik. Saya ingin berkongsi sinopsis buku yang bertajuk Adam Baca Pembahasan Saya. Buku ini ditulis oleh Bang Doni, ilustrasi sikit oleh Hong Jun, diterjemah oleh Pitesh Junior pada tahun 2022. Buku serta pada petujuan buku surat ini mengetengahkan kisah sang telaga Adam di sekitar Tasik yang penuh dengan aktiviti pembelajaran secara semula jadi. Ceritanya bermula apabila Adam menemani ayah dan ibunya berkeliling tepi Tasik. Mereka menjejak persekitaran dan menggunakan kata pembesar untuk melihat objek yang lebih jelas. Adam juga mula memahami pembahasan cahaya apabila dia terjaya menangkap ikan walaupun melihat ia begitu dekat. Ayahnya menerangkan bahawa cahaya melalui air menyebabkan objek datang dari tempat yang berbeza. Nilai punya ketegangan dalam buku ini ialah sikap ingin tahu, hubungan kekerakan yang edat dan perhargaan terhadap alam sekitar. Pengajaran yang diperoleh termasuklah pentingnya bertanya untuk memahami sesuatu konsep dan melaksanakan belajar melalui pengalaman sebenar. Adam juga diajar tidak mudah berputus asa dan belajar kesilapan. Kelebihan buku ini ialah mengandungi gambaran cerita menarik dan eksperimen sains mudah seperti siling yang hilang, gelas yang hilang dan bentukan anak panah yang membantu pembaca memahami dunia sains dengan lebih ceria dan menyeronokkan. Sekian daripada saya.